Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua sekali. Jadi pada petang yang cantik ini kita akan cuba test lens terbaru saya iaitu Sigma 100-400 f5 to 6.3. Lens ni merupakan lens terbaru saya yang saya dapat daripada kedai Enmos Camera di Loyat, dan it's around RM3,000 macam tu lah, RM3,000 for this one lens. Jadi untuk dia punya lens collar yang ada nampak di sini ni, yang gunakan untuk attachkan lens ni pada tripod separate. Okay, jadi untuk lens macam ni dia berat around 1.1 kg. Jadi kita perlukan lens collar untuk attachkan dia kepada tripod. Dan kalau dia tak ada lens collar ni dan kita sangkut je kamera pada tripod dengan dia punya lens ni tanpa sebarang support, lambat laun dia akan rosakkan dia punya mount. Jadi kena ada lens collar ni. Okay, lens collar ni. Alright, so petang ni kita akan cuba test ni lah, keberkesanan lens ni dengan sabit sajak yang ada pada petang ni. Okay, jom kita tengok. Jadi untuk kita pairkan lens tu, kita pairkan dia dengan Sony A7R2 yang saya always guna untuk ambil gambar. Dia punya sensor full frame 42 megapixels, lebih banyak pixels lah bandingkan dengan A7 II biasa dan juga A7S II. So ni adalah full frame camera. If we can see here dekat dia punya sensor ni, sensor besar. Jadi sangat-sangat sesuai untuk ambil gambar yang high definition, seperti gambar landscape ataupun gambar bintang pun juga. Jadi saya pun akan cuba juga ambil gambar celestial body seperti bulan dan juga bintang jikalau cuaca yang baik sikit. Jadi kita tengok pada malam ni macam mana. Alright, so kita akan attachkan kita punya lens dengan camera body semula. Alright guys, kita pun dah sambungkan lens pada camera body. Now the weight lah, dia punya berat untuk dua alat ni iaitu lens dan juga kamera sebanyak 1.7 kg. Tak silap saya lah. Okay, jika anda boleh tengok kenapa saya kata yang lens ni memerlukan lens collar. Kalau body ni nak bandingkan dengan lens ni lebih berat daripada body. Jadi kalau kita sambungkan terus tripod dekat bawah ni tanpa support untuk ni dia akan rosakkan mounting dia ni. Okay, mounting dia ni sangat-sangat penting untuk cantumkan lens dan juga kamera. Jadi kita perlukan lens collar ni untuk attachkan dia kepada tripod. Jadi saya biasa pakai tripod KNF, okay, di mana dia punya attachment ni pakai Arca Swiss punya model. Jadi kita just attachkan tripod ni dengan dia punya lens collar mount. Okay guys, so kita pun dah attachkan kita punya kamera pada tripod, dan as we can see here, kamera tu sits well di atas tripod dengan bantuan lens collar mount ni. Dia sambung dengan Arca Swiss punya mounting pada tripod ni. Jadi now kita boleh ambil gambar dengan selesa dan juga tanpa risau mount ni akan rosak lah. So kebaikan untuk guna KNF punya tripod ni ialah dia ada ball punya head, jadi dia boleh angle ke mana-mana saja yang kita nak untuk ambil gambar, dan juga kita boleh fixkan dia juga untuk ambil gambar statik. So sekarang ni kita boleh cuba test apa yang kita boleh ambil dengan lens ni lah. Alright. Jadi kalau kita boleh lihat dari segi kemampuan kamera ni, dia sangat-sangat sesuai dengan kemampuan lens, di mana dia boleh ambil gambar yang sangat jauh. Jadi kita boleh nampak bahawa kemampuan lens ni sangat-sangat sesuai jika dipairkan bersama kamera A7R2, di mana kemampuan
megapixel yang kamera ASMR tu ada ni dapat tangkap segala detail yang ada pada video, dan saya sangat puas hatilah dengan dia punya ability untuk capture minute details yang ada. Okay, so overall secara keseluruhannya saya sangat-sangat berpuas hatilah dengan lens ni, di mana ability 100-400 dia sangat-sangat bagus untuk saya ambil gambar yang jauh, dan juga finally saya ada satu lens untuk ambil astrophotography dan juga sport photography. Jadi kita akan tengok lagi dia punya usability dalam pelbagai konteks. Jadi buat masa ni, ni adalah saya punya overall review ataupun overall acceptance lah dari segi kualiti Sigma 100-400. Okay, see you in the next one.